Finally, aku dah jumpa One Piece. Taklah, gurau je. Sebenarnya, dekat Splash Mania ada satu event nama dia One Piece Treasure Hunt. Vivo lah ajak aku sempena iQOO Neo 10 yang dah masuk market Malaysia. So, cara main Treasure Hunt ni, korang kena cari macam tempat ni dan dia akan bagi clue dekat apps dia dan korang akan scan dekat sini. So, bila korang dah scan, korang akan dapat point dan korang akan dibagi clue dekat mana checkpoint seterusnya. Boleh tahan jauh lah perjalanan kita orang sampai kena tengok map sebab dia macam zigzag tempatnya. Next pit stop Fishman Island. Tapi aku cari kat mana tempat nak scan dia. Rupanya tersorok mat dekat bahagian belakang sini. Batu-batu ni. Pandai diorang sorok kan. Actually checkpoint dia tak berapa susah pun nak cari sebab tempat ni taklah besar sangat. Cuma korang kena ingat lah bila lalu satu tempat je, lalu satu checkpoint kan, apa nama checkpoint dia. So next time bila keluar nama checkpoint tu, korang dah tahu kat mana. And then kalau korang jumpa flag macam gini, korang buat je quiz dia, trivia. Nanti korang jawab lah soalan-soalan based on knowledge korang pasal One Piece. Tengok, korang kena tap. Kalahkan dia guys, kalahkan dia. Laga tu. So ini kemuncaknya One Piece Treasure Hunt. Wah, betul-betul macam nak naik kapal One Piece tu. Teng tereng. Finally sampai juga One Piece. Aku terjumpa. Yeah. iQOO. So sepanjang perjalanan, aku snap gambar guna iQOO Neo 10 yang mana dalam keadaan panas macam ni pun dia tak overheat langsung. Biasa kan phone mesti akan ada overheatnya, apalagi panas terik macam ni. Dan jujur lah, ini first time aku pergi Splash Mania ni. Best juga, tempat dia taklah besar sangat, kids friendly dan decoration dia semua cantik lah. Finally aku dah sampai ke puncak kapal. Petanda aku dah habiskan treasure hunt daripada One Piece ni. Memang best. Apa pun tunggu review aku untuk iQOO Neo 10. Wow, hebat sekali.